Assalamualaikum sawadikap geng. Hari ni kami ada kat Tower 2 Opus KL Resident, Airport Resident. Lebih kurang macam tu. Lepas tu kita on the way pergi ke bilik. Okey, ni bilik dia. Katil dia okey lah. Alhamdulillah, tinggi, agak tinggi katil dia okey lah. Lepas tu ni kita tengok view kat luar dia. Ada stadium Merdeka, lepas tu menara. Ni view malam. Bila view malam nampak cerah sikit. Ada orang beriswak kat situ. Lepas tu ada Bukit Bintang kat situ. Bawah tu ada kolam renang. Jom kita akan pergi ke kolam renang. So sebelum tu kita makan dulu. Kita goreng-goreng telur lah, apa yang boleh goreng. Lepas tu budak-budak ni main dulu. Sebelum kita gerak. Lepas tu ada budak ni lah, dia seram sikit, agak tinggi kan. Lepas tu kami on the way pergi ke kolam renang. Bila kami pergi tu, kami mandilah. Mandi. Lepas tu ada asyuk. Oh terbaik kawan ni. Lepas tu dia kasih roti canai satu kali. Saya kasih roti canai. Lepas tu kami ambil view sikit. Lepas tu lepas kami ni hujung mingguan, tak tahu nak buat apa. So kita ada aktiviti sikit lah. Dekat sini kita ada Roshamat Opus dekat Opus Resident lah. So ni view pagi. Biasalah pagi-pagi yang biasa kita mengantuk sikit. Okay, ni view menara 188. Swimming pool ni kami baru jumpa. Okay, ni view malam. Okay, kita main datang sini bagi happy family lah. Okay, bye.